Oh, sejuk ya. Aduh. Lapar betul lah jumpa pengemis ni. Oi, kau makan roti ke? Mana ada roti? Tak ada roti. Mana ada? Aku nampak tadi kau makan roti tadi. Kau pengemis besar syarikat. Semua benda kau nak minta. Cari je sendiri. Oi, bagilah sikit. Aku lapar tu tak? Daripada 2 hari aku tak makan. Mana boleh kalau aku bagi kau makan, nanti aku yang lapar. Ni cukup tu seorang je. Apa salahnya kau bagi sikit dekat aku? Separuh pun boleh. Mana cukup? Satu roti untuk seorang saja. Uish, roti ni boleh cover makanan aku selama 5 hari. Uish, roti ni. Bayangkan kehidupan kita dalam keadaan survival di mana terpaksa untuk berebut dengan orang lain. Berebut untuk mendapatkan hanya sekeping roti sahaja. Jadi bayangkan di mana keadaan Gaza, di mana mereka masih lagi ada kemanusiaan dalam diri mereka, mereka masih lagi memastikan saudara-saudara mereka dapat makan. Jadi kenapa tidak boleh berikan sedikit untuk mereka? Tekan link di bawah sekarang.